Bila nak sesuatu, korang pilih manifest atau berdoa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membincangkan tentang trend manifestation dan perbezaannya dengan konsep doa dan tawakal dalam Islam. Manifestation secara ringkasnya ialah kepercayaan bahawa seorang boleh mencapai sesuatu yang diingini dengan memfokuskan fikiran, membayangkan perkara tersebut dan meyakini bahawa ia akan berlaku. Sebagai contoh, seseorang membayangkan dirinya mendapat pekerjaan yang diinginkan, menarik perkara tersebut menjadi kenyataan. Jadi Islam mengajar kita supaya menggabungkan doa dengan usaha dan tawakal. Doa merupakan permohonan kita kepada Allah. Usaha pula menunjukkan kesungguhan kita untuk mencapai sesuatu.